Cari ayam nambah kukik sanju. Lah ke baling. Balas, saya balik. Nanti mas sekolah, dia cari ya. Jadi, Beras kue. kapatang saya laku dalam 130 nah. Anaknya baru nah. Anak ayam itu ah. Ayam. Ayam berkukik sanju. Calik dia bang lah. Ande. Banyak kayu ah. Bisa dan untuk mabuh-mabuh air aku ngah. Ah. Deh, aku sarugonya mana mah. Air bekon nak masak bisa mah. Salah saya masak dan ke dia mah. You nambah paretong mana itu? Bah, dia dah milih kayu ah. Mah paretong dia dah nama mereka. Lah tahu bara kini ga salah tahu bara kini ga nak durang meme niku ku gini deh. Ku sudah di ngumpul are mangga are kerambin. Papa kerambi satu. You kan bisa didun api yang masak wajiku dah mabuh air. Iyo lah emang ngarati dia masak diku babu air jiku lah tahu dan kini orang main kompor kan main patik aja gitu dia ha. Dah lama kalau mabuh air dia jo kompor gas sudah lama jo kayu lain lu mani-mani airnya bekon nah. Ah ndak kayu kadang ini ku baju lah gitu kayak itu sejak patang pakai. Ah tukar lah lain. Ya dan kalau alun kuda baju ko leda alun nampak kari warna dan dak kaden tukar dia dah. Dan niku saya taruh nak kaden pakai. Padi bana paretong pak dia nak sudah dia mengumpung kayu kekun. Duduk kadi bakar duduk mabu air sini. Padulah ada orang menjual gas kompor gas. Takut nenda. Alah. Nak terang ada berita dinin tu ah, maledak-ledak kompor gasnya dan tu nan takut warna denda di rumah dan bicara dia dah tu. You jalan dia ada nak bikin kan. Kok maledak-ledaknya beko badek dah kok meninggal se dan beko dah gara-gara kompor badek dah. Hendak ada orang meninggal gara-gara itu dia nak kapai gara-gara itu dia sah. Jadi aku dah den kumpul ku ke kadang bau pulang. Ah sudah lewat mengampung. Oh nak bisa dah kan bisa tibu di siku dulu dah gah. Padi bana. Ada kan dia nak. Ya dia nak ku kadang bau pulang ku. Wah itu punya ikan tu lah kompor di nak. Beda kan dia nak. Mengadih dan saya ngumpul-ngumpul kayu nampak deh den. Itu sebentar. Ya biarlah. Dan baik. Ini ngate-ngate dia nak ambil kayu den subhanallah mah. Ini sudah lah dan jo kompor-kompor gas ragak di den lah kau nak jo kayu masak ke. Pasai den dia. Tapi nak timungnya den dia. Ayam tu kalau nak dibuat wapunya cambaran tak ciri sen. Tu dibuat WC ni buat di kandang ni. WC nya tu biar kempet lalu. Nak bina ciri entaro dia. Mana? Ayam jago lah terjual. Dah ikut lah. Dia laku 200. Jual lah. Panik lah. Bajelo malakau pandan. Dia dan ambil jalin kedudung. Bayi boy malah badan. Dan baanggaman jalan gunung. Jauh tadi kajar, tadi dia makan. Anak orang pergi pada ujung dah. Nak jual salah yang mana senang. Wih. Gue iya yang bang. Beli tak yang bang. Bunyi sedih. Ni rancak yang aku yo saragi yang. Rancak-rancak.
Kanak-kanak dia jangan lama ya. Anak Dan. Bang, Dia habis kandang cik ni. sikit-sikit ya bang, Pak Dan. Ini buat teranak kan. Mana nak segih dah. Buah ya, boleh bagi makan. Dah tu makan nak semua jangan tu. Lah kurus semua ya bang, ayam tu aku tak mungkin. Buah. Ya saja. Kecil. Dah tu Malaysia ni. Cik dia tu. Kecil dah tu. Jauh lah ya. Kambing bang. Kami ada sikit dah. Sikit enggak dah? Ya. Mau apa? Itu. Dah jam. Pada buah hati dah. Sampai. Kambing dah hati. Sampai. Kambing mikir dah. Naik. Ha tu. Muncung ai ba? Sama kamu aku. Kambing dah. Yang tunggu tentang duit dan tunggu dah. Kau bang ah. Lai ayam je bang. Sudah lah bang. Ayam jago dah dah jual. Tinggal lai bagi 200 bang lai tak mahal lah minta. Dah tu. Kawan puan agak. Mula tanan. Ikut. Katang gerang tibu kau bang bawa ayam ni dulu katang gerang. Sampai namu bang. 50,000 bang Agus. Ini kan tak ada nak membalik. Ana nak menjual. Memang itu salah kan. Sebenarnya ikut teranak bang, seorang saya bang. Nah, nyanyi mana? Ni memelihara binatang murahnya, belum memelihara orang. Bar. Banyak aku Kalau memelihara binatang ku awak, makan minumnya, tu kesehatannya itu kena bikin. Kau udah? Orang memeliharanya, makannya kena bikin, minum kena bikin, rokoknya dibikin, bajunya kena dibikin, perangainya kena dibikin leh. Udah. Cocok berteranak mak. Tak deh, bataranak bau dia bataranak sih. Wah, tu menganga lah menjual. Ya dah ada lah ya, alai. Rumah mulai jual rumah. Rumah dah tak jual. Ya agri sing mari lai kucing. Untuk letak-letak apa jam. Tu tanah nasi dia apa bang nak daerah rumah bang ke sawah biasanya itu. Tak. Kalau yang mau kuliah tanan. Aku nak mau belangnya dia. Dia buat takkan mana ragu ni ya. Tak ada batakan ada ni. Itu kemampuan dia. Ya. Mak bingung sama gua barang dan. Dah leh juara ayam ni dulu nah pada ayam nyunyu satu ya. Sama je penganai tu kan ni licin. Mau pulih. Bang. Jal dan tolong bang menyabik ah. Tak abang saya cepuk untuk cik. Menyabik tak banyak jauh dia dari duit Cik dia cepuk je dan tadi ada nak aduh rajo doh, dah aduh dan kerajo ni. Itik mak tu makan lah, betulnya kau berabek sebalik dah. Itiknya makan dadak saja. Paling kiau mas dah kadang kakak kerajo dah leh. Tak macam kendang ayam guys kok bah. Kok kerajo ah. Zaman kini jangan kerajo jangan minta kadang leh. Tak perlu minta kerajo. Kau nak pitih capek dia dah murah ni sudah. Mengah. Cari ayam nombor kukuk sanju. Nak ke balik. Balas saya balik. Nanti mas sekolah, dia cari ah. Jadi. Beras kuih. Kau patang saya laku orang 130 nah. Anaknya baru nah. Anak ayam itu ah. Ayam? Ayam berkukuk sanju. Salik dia bang tak. Ya. Ya ni pupu yang cari. Menunggian-nunggiannya kalau langit ke-7 agak 200 hari tu nak dapat ayam kukuk sanju ni. Dia sekolah malih. Amak mah rasa kena lalu dia. Alang kau babi ni mode itu dia. Habis ayam ni nah. Kerancak ko. Model. Ngoi, ku nak boleh dia tinggal main lama ko dah. Halo kerajo le. Tadi Allah nak ambil kayu dan kini lah ikut nak kerajon. Jangan sah. Ku dapat apa sah? Tu dah. Ku main yang dulu mah yang kecil-kecil ku main mandi-mandi tang air. Tu ambil kau ku di tang air doi ka tu masih ku. Baca roman dah. Tu lakian tu. Tak ngan artis mah ada suruh ku. Aku di zaman dia ni ku dulu mah.
Kalau anak-anak gini nak ngerti ku deh. Lama main ku kau. Jangan aku dah tunjukin cara mainnya. Iya, apa cara? Dek. Laki emak kulahnya balari kulah. Tak tungkuk entar lain nah, tak tungkuk nah. Paniang dan dia. Alah kedak kaduh. Dia nyampang cair kuah iya. Dia baik keliling Sumatera Barat proyek ku ngak. Telefon dah panjang dia lu. Siaran mana lepong. Manga iding ku den. Assalamualaikum dah. Yo. Waalaikumsalam. Din. Dia dah ada bisnis dah. Di mana? Kuah den di sawah kuah. Di sawah di munggu manga. Dia pemotong mana? Ada bisnis dah dek. Nanti dah sinan deh nanti. You kayaknya lah. Amang gaduh deh sama. Lain ku mengenang masuk lalu den kuah. Masuk waktu kecil den. Ayo nanti sinan. Terang ada orang udah. Proyek gadang. Kau amang gaduh den senang. Jangan den nak. Sekarang kapu bisnis macam tadi. Bisnis lebih betul masuk nak. Aku main nak. Iku ku main dengan tukik kacik madin. Hendak dusu dah main ku dega. Ku di batang air do dia sudah mandi tang air mah. Tu dia ambil ku mayang ya. Iku sang kerajuran 2 kali tu mayang. Pelarian ku sepanjang pematang sawah. Aku dah tertungkuk sana. Tertungkuk sana sawah. Lutut lain dak. Cuma rungak mungku dia kena luna kena ya ke. Jadi am deh. Udah dah nyak basah pipi dia. Ndak nyaman dekat tu mainnya din. Harus pakai zoom. You kan sama aku apa pesawat helikopter. Allah. Cula dia. Oh ni tak mu tak kayak bunyi dia. Nyo riba buning. Ndak dia. Dah. Rancak. Dah mana dah. Iya, dia ada bisnis Bisnis habis ni. Bisnis aku kadang dah bisnis aku. Bisnis gadang sangat gadang. Pasti dah tahu. Bisnis kan. Mak den ka tahu din. Pindah kicik ka den. Dia dapat bisnis tadi. You manga bisnis ang di manga. Di mana doh ayam kuku sanjo. Ayam. Barasnya balik. Lai batu kicik ang. Pasti impuran ada. Lah. Ayam bakukuk sanjo. Iya. Berapa lenggek kukuk Dah sarahnya jalan sanjo. Yang kukuk sanjo ya. Pak ada. Dia ndak apa-apa dah. Dan jalan dan ku dah bagi 2 saja dah lah. Dia jalan saya pak. Cuma cari ni dah. Cuba dia tanya ke kawan dulu di Papua di Kemenantan. Telepon ni. Tu nah. Cuba dia tanya lu. Telepon dah. You lah di mana? Barasanya balik. Tu kan jalan. Pada main ziu-ziu tu dah. Dia kok peti masuk tu ya kancang. Ayam kukuk ni. Ayam kukuk sanjo. Kukuk sanjo. Iya. Mana aku Kau nanti mana? Ku Kalimantan. Aku. Di lamun yang kek yang. Lamun ni yang kek tutut. Iya lo. Iya. Iya saya mau nanya nih. Ini teman saya si Idin mau cari ayam berkukut senja. Ayam berkukut senja. Ada nak? Ada. Iya, 1 ekor. Iya. Iya, 1 ekor. Ada ya? Nggak ada. Ada, masa nggak ada? Iya. Ada nak Din. Gede sana. Berkukut, iya berkukut senja ayamnya. Warnanya barang lah, iya, barang lah warna, barang lah hitam boleh, sirah boleh. Iya. Pokoknya berkukut senja. Iya. Iya. Makasih. Iya.
Ya, makasih. Baca dah, lai. Lai dah. Nyu cuba nanya lu, Din. Yang di Kalimantan tu. Ya. Telepon kau mana cik lai? Cik lai tu. Yang mana cik lai di Papua tadi? Ya, Papua ni. Telepon tu. Ini mana jadi ko? Lah, Dah aku dah dapat sinyal ya. lain. Kan Papua nak bagai-bagai dah tu. Lo. Alun lah. Sabarlah, Din. Pi dia macam apa kau? Ya. Ya, halo bro. Hai. Dah lama kita tak suara ya. Iya, ini saya mau nanya bro, mau bertanya nih. Oh di sana ada ini enggak bro? Oh, ayam berkukut senja. Iya, berkukut senja bro. Ya. Iya, ayam berkukut senja. Ada enggak? Ya di sini ada orang mau beli. Iya, Ya. berapapun dibeli. Berapapun dibelinya bro. Pokoknya berkukut senja. Oh iya ya. Ya, enggak apa bro. Ya. Oke bro. Ya. Makasih bro. Nyu cuba nanya lu leado je. Tapi pula kau dah cik lain yang di Malaysia kan? Dari Malaysia kan dulu kau ada tu. Ciku sok cari dia Din. Habis pakai dia Din nepon-nepon Din. Cuba tanya ciknya satu je tadi. Ayam berkukuk sanju, ayam berkukuk 2 pagi ni Din. Pagi. Subuh tu ada nah. Hai. Siang-siang hari ada lah nah. Yang lain kali-kali. Sanju. You kan itu kan dedek langka mudah. Tu kok rasanya balik di udang tu. Kalau siku kau cari di mana siku tokiaya nak kadang dah. Itu tu bahasa ingin tanya kayak yang orang-orang kampung ni Din. You leado ndak? Leado dia enggak ragu dia Madin ayam berkukuk sanju kau. Pasti ada lah. Dah mungkin ada di dunia aku dah. You cuba mencari lu ni Din. Anda cuba celik pesisir ke ni nah. Dah kira kira lah. Pesisir. Lah. Kau ada PN? Lah tanya kit. Yang kukuk sanju ya. Bagi dulu nah. Bagi dulu. Iya. Lah, lah. Dah habis hari ni Din. Kau lah banyak nak jorong awak tampuh negari tadi Madin. Kok jorong tu iyo. Dah berapa buah je tadi ke? Ladu kat 2 les jorong ke ah. Nak 2 bos suruh nanti ketu dia yang. Ni awak nak iyo kau dah. Memang you ancak awak cari. Ni kau rasa ni balik dah ni balik. Iyo batu berasanya baliknya. Mereka enggak berfikir. Kama kah dicari dan kama. Nama kukuk sanju aku ah. Nang kawan dari Malaysia tak ada nyangkit telefon. Nak nyangkit dia pasal dia. Aku awih dia nak tahan ya. You dah lawih lo dah lawih lo. Kulun saya lah selero lu. La kanda selero dia dan kulu la kanda. Aku kerambi tinggi lah ke dipanjat ah. Lebih mudah. Tu dah panjat dah. Biarlah dia pulang dulu lah. Ha? Pulang dulu lah. Kok sedai you pulang lu ah. Lenu ni ya. Lenu dah ditak dan. Sudah. Ni pasti ada dah. Pasti. Jangan patah semangat dah. Makan dah pulang lu. Lah. Basuh kuah dia minta PT kat 100 miliar triliun. Bang, boleh ada tali ayam kampung kat 30? Tali ayam kampung. Iya kat 30 ha. Dah adu dah dia. Tali itik tu Tadi nyabu ah. Ayam kampung. Ha. Ndak adu dia. Lain nah. Pipa teranak itik tu ayam mangkok tu ha. Ndak ada dah. Ndak adu ayam kampung dah. Ayam kampung kau sapu kau budi dah nyon. Ada ayam kampung nyak budi nak. Anda cik ayam lah. Ayam tak punya nyak tu ha. Ndak ada dalam masuk-masuk karuang dah. Ambil saja seorang kamu tu ha. Yalah tu ha. Yalah saya puasa tu. Ndak, ni lah ada biasa nak karuang-karuang nah. Kaluan celah. Ndak adu desa. Untuk tumbuhan di rumah ku ah. Tu ambil plastik tu ha. Plastik kasih tu ha. Plastik kecil tu ha.
Lameh-lameh ha. Kau nak kemana dia? Jangan usah dia ada lainnya. Tak ayam kampung yang tanya ndak lo ada. Dan nak usah tak nak ayam. Pilih lah. Lain nama nya. Oh, dah ada yati yonda lu. Sebelum yati yonda lu tak boleh tu mana uncang. Ajak yati yonda. Paslah kepala langkang katang kayu. Halah. Langsung berubah pola mental lu sekali. Kadang-kadang ayam ya. Bisa dia minta sikit untuk ke sambal dia dan mah. Sadang sampai hari dia mah. Dia nak balah mari lah aku kadang badannya. Dia minta ke Bang Kaleb ni kah. Nan dulu tadi nak dapat deko dan harus dapat dan naniko mah. Bang! Bang! Minta isa ayam bang yang itu tuan. Nanti bala kida dari tika. Nan jantan doang. Kadang badan bang. Tu yang bangkok mahal lah. Nak jual apa pun tu. Minta lah itu sikitnya. Ini ayam siapa bawa? Indak dah ni itu. Ini ayam tak? Iya. Indiknya ambil. Nan balah mah. Nak solat apa tu? Nak paling suduk. Tiga ikan dah namanya aku ini. Sikitnya. Ini ni yang tapi itu Andai. Deh. Kena minta ambil lah. Ya, kasih ha. Indik tu minta kan. Andai. Dua tisu. Dua tisu nak. Dia main biliar ha. Nama kau pek duduk main biliar. Tak tisu ang lek tisu. Muka untuk kulit koncek Kasih. Tisu lah dia apa tu ah. Karung tu ah. Itu karung sang lap. Nak mu situ tu yang. Tak yang sekali lah, putih yang sekali lah. Denur yang hawis yang. Ha? Putih sekali lah. Tu. Mana? Ke kandang ayam tu. Itu ayam mang lah. Mu ayam mangging kaden. Hancak lah ayam. Ayam dia tu ayam yang kicau ayam sembarang dia. Tu dia ayam tu ha. Rajak bunyi kukuk dia. Ndak yang ayam tang ayam tu senang dah nak ambil. Tu angging kaden. Dah tu ayam ah. Nak ada ayam rumah. Kata lataknya lah ayam di kandang tu kau indak. Dia tak pandai bina ayam cerak-cerak dia kulkas letak ayam apa dia. Mah? Kulkas. Ciri jadi kulkas. Malah tu kulkas rumah. Pi peti na duanya lamari peti di ketu ah. Kulkas lagi. Betul mana kini dah. Jangan ada sak ngah. Itulah putar-putar nak hari dia yang lah dua balis jorong. Ada lalui. Ngah sensus penduduk. Kok sensus penduduk jalan dua sien lek. Tu maupun apa mendata orang pemilihan ah. Indak Juidin. Oh mencatat apa mencatat listrik. Indak mungkin kayak itu dia lah tu ada orang kerajuan lek. Kalau orang apa putar-putar negari, apa kampung itu kan putar-putar itu ni kerajuan. Orang mencatat air, orang sensus penduduk, orang mencatat meteran listrik. Itu kerajuannya nah. Sampai apa Juidin tadi? Pai ada bisnes dan dia ni ceknya. Ada apa ceknya? Piti masuk dah bisnes. Apa yang mencari ayam berkukuk sanjur dan inyo tadi itulah putar-putar nak kari dia nyak ke ni lah. Pokok galak ah. Kan bisnes jangan piti jangan tu. Inyo kemari tadi. Siapa kemarin? Dindu. Atau? Tua ni jual untuk letak ayam ya. Jual ke dia tadi. Ha. Kan tak cari kerajaan dia. Suri nak mencari ayam berkukuk sanjur. Dia balik barang ragu. Barang saya nak ragu dia nak balik dia. Barang lah dia ni. Patang saya nak ayam ni 130 dia balik ni 130 juta. Dia hang ni apa yang mencari ayam berkukuk sanjur. Siap. Patutlah dia ada fikir-fikir je. Madu. Ni mana lah ayam berkukuk sanjur ko kan. Yang pakar ayam suku mah. Tu aja tu deh. Kukuk cik ni. Ni ayam nak bukit sanjur. Nampak mahal je dah macam. Bukit yang je. Ha. Sanjur. Cik itu mahal je. You madu ayam tak ketu bunyi sanjur. Jadi itu am sudah dinyuan si sari kenyo itu. Siap.
Ilang ngak gini namanya. Jadi kok guguknya sanju-sanju. Kan tak salah dia mengecek dah. Ayam berguguk sanju dah. Sanju. Kumaha ni tu. Hampir miliar je balik lang. Angkar ajuang lelek. Iya je rumah. Malah ada yang cari. Ini pasti ada. Pasti. Mungkin enggak. Aneh. Dah lah sembuh. Suara. Ang siapa menyuruh ang mencari ayam tu? Mencari ayam berguguk sanju Rusia. Bang kale. Yang Yunan ngangak dan kecil ngangak bah dan kecil dia lain dak. Madu dan dia ayam madu berguguk subuh ya dona. Yo. Siang? Siang. Yo. Ayam berguguk kan dah tahu dang. Babu ni Gai. Ku kecilnya. Iya, ya betul punya ayam. Anang kecil kali dua ayam berguguk sanju ru bak le tahu ang babu ni. Babu ni. Sanju ama kadu dang. Sanjo. Terkatu bunyi lah dua seorang dah. Aduh, itu mana? Aduh, itu awak nama bunyi ni tu. Ang tangannya dah kecilnya tu. Itu berarti karena lu tergiur. Yang nak tergiur di pitih sana tu jadinya. Dia dah langsung percaya tadi nada. Cuma kau nak datang. Dipikir lu. Kau nak mengongong hanya kini dia mencari dia. Itu kan dan pitih itu tadi banyak proyek kadang. Awak lah panik dia. Dia salah dan tadi nada. Tak salah lah lu Din. Cuma kau nak datang anti liti lu. Bila nak kiceng kang nak du dia nang basi kari aja lain. Akhirnya kali dah menyuruh. Baca ada kuku tadi. Sanjo. Iya. Yang bagai je kat juang, tapi kau syuting ha. Iya, piang ni. Kau nak kata dia. Ha, dah ada nak kulit punya. Nak nyusul dia saring. Kamu sanjur ni kecil. Itu nak nyusul dia. Iya. Deh, Sanjo mah. Jadi dia nak do pangalan orang kini dia den pitih masuk saja. Ini puan rekam kulit kunci mau kasih. Bapak galak. Dia memancing itu tadi. Kira yo apa? Ulang leh.